Assalamualaikum and hello friends. Welcome back to my channel, Ramiza's Journey. How are you all doing? I hope you all are doing great. Today, please excuse me while I speak in Malay. Sebab I nak ajak you all join I makan dekat kedai cendol di Ulu Bendul. Dekat area Ulu Bendul. Kalau ikut jalan Bukit Putus, boleh nampak lah kedai ni. I sampai ke kedai ni lebih kurang dalam pukul 11.30. And even though awal lagi pukul 11.30 tu, tapi kedai tu dah penuh dengan orang yang nak makan tengah hari tau. Dia ada macam-macam masakan original Negeri Sembilan, especially masak lemak cili api. And ni ikan keli masak sambal. Lepas tu ada sambal ayam. And favourite orang ramai, tempe goreng ni. Rangup tau tempe goreng dia. I paling suka tempe goreng dia. And then dia ada masak lemak cili api, ikan, ayam dengan daging. And of course kita orang pilih daging dengan ayam lah. Ikan is not least favourite for my family. I punya adik ipar dia memang suka makan tempe goreng. Tu yang dia penuh dia punya pinggan dengan tempe goreng. Tapi tempe goreng dia memang sedap lah. Garing. Lepas tu dia punya kentang tu pun lembut dan sedap. Saya kalau makan masak lemak cili api memang suka kuah banjir-banjir tau. Penuh baru sedap nak makan dengan nasi. Lepas tu I suka makan sambal ayam. Dia ada ni ikan masak asam pedas juga. Tapi family I tak suka sangat, so diorang tak pilih lah yang tu. Tapi I suka makan kuah lemak cili api tu, makan dengan sambal ayam dengan tempe. Memang combination tu I punya favourite lah. Lepas tu adik I dia pilih lemak cili api masak daging untuk share ramai-ramai lah. Lepas tu memang semua orang suka, especially my sister. Lepas dah kenyang makan nasi, kita orang makan dessert pula. Dia ada cendol, dia ada cendol pulut campur dan macam-macam lagi lah. Tapi cendol is my favourite one. So kita orang semua makan cendol ramai-ramai kat situ. Dah lah panas kan, lepas tu makan cendol sejuk-sejuk, memang seronok lah. Especially cendol dia pula memang sedap gila. Sebab dia punya rasa santan tu memang fresh lah. Rasa lemak santan dia dengan manis gula Melaka dia tu, combination tu memang meletup. Sedap sangat lah. Lepas tu kedai dia actually dia ada makan malam dengan masakan panas juga. Tapi sebab kita orang pergi awal, dia tak start lah semua tu lagi. So untuk siapa-siapa yang ada kat area-area tu, bolehlah lawat kedai ni. Memang I recommend lah sebab sedap. And then kawasan dia pun bersih. Lepas tu nyaman tau duduk makan kat situ. Sebab dia penuh dengan pokok-pokok. Rasa macam tengah makan kat dalam hutan. And the price is really reasonable for the food. So I hope you all can try the food here. Okay dear friends, that's all for today. I hope I will see you all again in another video. Until then, take care and Assalamualaikum.